Okey, boleh tak kita nak buat haji untuk diri kita? Dalam masa yang sama kita nak niatkan untuk mak ayah kita ataupun saudara mara kita yang terdekat. Nak buat badal untuk dia. Boleh ke tak boleh? Okey. Dengar dan faham betul-betul. Saya pernah jawab dah sebelum ni. Dan dalam konteks yang sama berlaku penipuan-penipuan. Benda ni dari dulu dah ada dah. Seorang dia niat sampai 10 orang, niat sampai 20 orang. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia tak boleh. Kenapa? Ada dalam hadis Nabi SAW, saya cerita secara pemahaman hadis tu, yang mana seorang wanita tu dia nak buat, saya tak ingat, ada dalam hadis lah, cerita dalam hadis, seorang wanita dia tanya kepada Nabi SAW, dia nak buat badal haji untuk mak dia yang dah meninggal dunia. Tapi apa kata Nabi SAW? Nabi kata, buat dulu haji untuk diri hang, kemudian barulah hang buat haji untuk mak ayah hang ataupun saudara hang. Maksudnya kita kena berstatus, bukan status pergi haji balik, nak status title haji, title umrah, title, bukan. Maksudnya kita dah selesai dah haji yang pertama untuk diri kita. Tahun depan kita pergi, kita niatkan untuk orang lain pula. Boleh. Tapi dalam satu haji yang sama, hanya satu niat. Tak boleh. Saya niat tahun ni saya nak buat haji kat saya, dan saya nak buat haji untuk siapa-siapa pula. Tak boleh. Sebab itulah punca yang jadi kos dia sangat tinggi, kos sangat mahal. Sebab sekat haji ni nak pergi susah. Dan nak pergi haji ni sekali pun berbagai kos nak kena keluarkan. Jadi kena faham jawapan dia, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tetapi ada soalan yang lain, lebih kurang macam ni juga. Ada orang kata kat saya, tahun ni dia nak pergi haji. Dia nak buat haji untuk diri dia. Pergi haji ni kan lama, pergi sebulan, pergi 40 hari. Jadi dia kata boleh tak? Sementara dia duduk dekat Mekah tu, lepas haji ke ataupun sebelum haji tu, dia nak buat umrah. Dia nak buat umrah. Nak buat umrah badal. Umrah lah, bukan haji. Dia nak buat umrah badal. Macam, itulah hari ni macam lapang, tak ada apa aktiviti. Nak pergi lah buat umrah badal untuk nek dia ke mak ayah dia yang dah meninggal dunia. Nak buat umrah badal, hadiah, tanpa apa-apa. Boleh tak? Yang tu boleh. Umrah lah, bukan haji. Umrah boleh. Jadi harap menjawab dan harap memberi manfaat. Jangan lupa like, komen dan share.